minyak wangi yang alkohol ataupun yang tidak ada alkohol. Orang pun bahas. Penjual-penjual minyak wangi pakat pelekat di minyak wangi dia tanpa alkohol. Sekali dengan kedai Cina supaya orang Islam beli. Adakah alkohol dalam minyak wangi? Memang tidak dibenarkan. Apa punca? Umat Islam kebanyakannya terkeliru tentang penggunaan alkohol dalam minyak wangi, sehingga ada yang kata tak boleh. Punca dia mai mana? Punca dia dalam kitab fiqh menyebut antara benda yang najis ialah arak. Benda najis dalam dunia ni banyak. Darah, tai orang, tai binatang, arak, air kencing, itu semua najis. Bermaksud kalau ada kat badan kita atau pakaian kita atau tempat semayang, salah satu daripada benda-benda najis, maka tak sah ibadat kita. Itu asal dia. Makanya kalau ada darah kat baju kita, kita nak semayang, sah ke tak? Tak sah, sebab darah najis. Kalau ada air kencing kat tangan kita, tak basuh, dia kering macam tu aja, bau air kencing, kita pun terus pergi semayang, sah ke tak? Tak sah, sebab di badan kita ada najis. Begitu juga kalau kena arak kat baju kita, kita terus pergi semayang, sah tak? Tak sah, sebab kena najis. Maka orang duk ingat alkohol yang ada dalam minyak wangi itu adalah arak. Tuan-tuan sekalian, guru fizik kimia saya bagi tahu, alkohol yang ada dalam minyak wangi itu bukan arak. Itu bahan lain, nama dia alkohol. Kalau ada guru fizik kimia kan, nama dia. Dia bukan arak hak minum mabuk tu, cuma nama dia alkohol. Maka kalau tuan-tuan rujuk kepada ulama kontemporari pun, Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Said Ramadan Al-Buti, ni semua imam-imam besar zaman hari ni, dia berkata betul, alkohol yang ada dalam minyak wangi bukanlah arak yang merupakan najis dalam kitab fiqh tu. Maka alkohol yang ada dalam minyak wangi adalah satu bahan yang nama dia kebetulan alkohol. Boh dalam tu bahan biasa, bahan tu bahan biasa untuk mengekalkan wangi itu bagi lama. Tujuan alkohol tu dimasukkan dalam wangian, maka dia bukan najis. Maka kalau minyak wangi bersama alkohol boleh guna, dengan syarat alkohol tu bukanlah arak hak minuman memabukkan. Kerana yang najis itu adalah minuman memabukkan, itu yang najis. Kalau kena badan, kena pakaian kita, tak boleh buat semayang. Tuan-tuan, itu perbahasan dia.